Yo 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 yo. Selamat datang semuanya guys. Welcome to tournament Genius Final. Tiba macam Beyond guys. Jir ya. Ay, macam Beyond itu guys Okay. So ini dia guys untuk perlawanan final kita yang merupakan perlawanan terakhir untuk 4 map, untuk 4 game yang kita akan mainkan hari ini. Dan ini dia, kita akan menyaksikan last dance mereka untuk malam ini. So slot yang pertama kita ada pasukan daripada Six Boy S6. Untuk slot nombor 2 daripada Sri Lanka NSQ. Ada slot nombor 3 Hulu Balang. Kita ada Wu Family. Ada Gina Esport V1 and V2. Kita ada Jerung Hitam. Kita ada One Piece. Kita ada Venom Sins. Ada Gina X V1. Kita ada A4 daripada Sri Lanka juga. Dan juga Egoist yang kita nak tengok pada malam ini guys. Sebab hari tu diorang gacor teruk guys Diorang gacor teruk guys. Okay, pas berapa weh? Bagi tahu Sat, kita dah PM admin guys. Kita dah PM manager korang. Pergi tanya manager korang guys. Pergi tanya manager korang guys. Sebab aku tak dengar je ID dia ni guys. Itu kenapa bagi ID tu? 12899 2026 2026 bang. 12899 2026. Okay. 128 1335 kenapa ni? Apa yang 1335 ni? 128 996710. Okay, let's go. Itu untuk ID nya guys Itu untuk ID nya. Kita dah tanda guys. Okay. Tengok dekat pin komen guys. Tengok dekat pin komen guys. Okay. So itu dia guys. Kita akan melihat untuk malam ini. Kita ada slot nombor 2 tak sama ni. MVR tak sama. HB sama ni. MVR tak sama. MVR memang ada guys. MVR memang ada. Tapi salah slot ni. Tugas ganti slot. Ikut slot masing-masing guys. Ikut slot. Ikut slot guys. Okay. Kita ada 4A. Okay. Kita ada Egoist. Kita ada Gnex V1. Kita ada One Piece slot nombor 8. Betul. Kita ada Jerung Hitam. Gnex Esport V2. Ni tak ada Okay. Kita ada V1. Betul. Kita ada Wu Family. Okay. Kita ada Hulu Balang. Slot nombor 1 kita ada Six Boys. Six Boy pun nama tak sama ni. SJN tak sama. Okay. Jangan masuk seorang-seorang guys. Okay. Abang memang tak. Saya nak join ni bang. Abang memang mantap. Abang memang tak. Abang memang macam ni. Yang mana nak join, link di bio guys. Okay, link di bio. Kenapa tak boleh main? Sebab ini khusus untuk yang berdaftar saja guys. Okay, kalau korang nak masuk Tor yang macam ni, korang kena ni guys, korang kena ikut min guys. Okay.
Okay, korang tekan link ni bio je. Ada guys. Ready guys. Kita akan guys. 5 minit lagi. 5 minit lagi guys. Kena tak? Tak kena. Masuk free. Menang. Kalau menang dapat R 25 Linggit 25 Linggit. Biar apa? Biar tak kena ban. Linggit. Skill apa min? Bebas. Sekejap bang nak masuk. Cepat. Lagi 4 minit. 4 minit left. Four minute left. Okay. Depa kita bagi RM. Kita bagi RM. Kita tak bagi membership. Kita bagi RM. RM. Korang nak RM ke membership? Ikut korang lah. Korang nak mana? Aku okey. Korang nak RM ke? Korang nak ni ke? Ikut korang lah. Hadiah duit korang kan. Korang punya ni kan. Mesti lah korang nak RM. Tak payah nak sebut guys. Mesti RM. RM. Okay. Okay, kita lihat untuk slot nombor 1. S1. Slot 1. Random mana ni? MVR ni aku ada guys. MVR ni pasukan daripada One Piece ni. Slot nombor 8 guys. Nombor 9 biar je min. Nombor 9 siapa ni? Milo Ice. Ini pun sama juga. Tak sama juga ni. Okey lah. 9 siapa? 9 sepatutnya Venom Sins ya. Venom Sins guys. Tapi kenapa slot tak sama cok? Mana Venom Sins coy? Ini Jinet betul. Slot nombor 6 ni Jinet juga. Tapi tak ada. Okey lah. Singkat saja guys. Singkat saja guys. Memudahkan kerja. Singkat saja. Okay, let's go. 4A, kita ada pasukan daripada 4A, Egois. Kita ada pasukan daripada G-Nex V1. Kita ada pasukan Jerong Hitam. Kita ada pasukan daripada One Piece. Kita ada pasukan daripada G-Nex Esport. Kita ada pasukan daripada Wu Family. Kita ada pasukan daripada Hulu Balang. Dan juga, tak ada itu saja guys. Okay, jom. Kita mulakan game kita untuk yang pertama. Ika. Cepat Ika. Ika buat apa? Tidur. Okay. Okay, let's go. Kita gas untuk game kita yang pertama. Untuk di map Bermuda. Di final. Untuk final kita. Tournament memenangkan hadiahnya ya guys ya. Okay. Live ANJ. Apa itu? ANJ. Apa itu ANJ? Nak join kena daftar bang. Kena daftar ya. Kena daftar boy. Apa laki? AJN tak sama kocak. Lu tak berdaftar nak main memang tak boleh lah. Orang dah kata dah room berdaftar cok. Room berdaftar. Janganlah lahabau benak sangat guys. Okay. Tolong faham guys. Jangan benak dan lahabau guys kat sini Aku dah kata. Aku dah kata room berdaftar. Tournament kau tak nampak ke tournament tu? Okay. Jom kita masuk ke dalam gamenya guys. Macam mana untuk mereka pada malam ini ya guys ya. Let's go. Kita lihat untuk pasukan daripada Hulu Balang. Kita ada HB Mums. Ada Raf nak SPM. Cara daftar. Mesej kat TikTok. Nanti kita akan bagi nombor guys bagi nombor. Aku cakap
Slow-slow korang tak faham. Nak juga aku cakap macam tu Nak juga aku ikut jejak-jejak apa? Shah. Bukan Shah. Apa nama? King Shah. King Shah lah. Lah apa? Bingat bukanlah. Apa namanya? Yang ML tu. Yang pakai spek mata tu. Apa nama dia guys? Apa namanya guys? Fix. Ya, Fix guys. Aku rasa aku nak kena jadi Fix lah guys baru korang nak dengar tu guys. Dan sekarang untuk pasukan daripada G-Nex. Mereka turun di bahagian mil. Kita tengok yang lain dahulu. Macam mana untuk 4A pasukan daripada Sri Lanka. Tapi dia jorong hitam terkena dalam satu player. Bagaimana Wolf Family mendapatkan satu player sekali ni kalah menggunakan skill masukkan keluar mendapatkan satu eliminasi. Dan ini dia mereka rakannya kembali. Tapi ni Kalia setidaknya tengok macam mana untuk pasukan jorong hitam. Diorang masih lagi full squad. Diorang tak masuk tu. Wolf Family dengan Huma je. Huma nak lari. Tapi nak lari mana Huma? Wolf Family. Tapi dia ada aim yang cukup baik. Headshot. Dan berikan oleh Huma. Tapi Huma perlu berhati-hati. Semua headshot ni Huma ni. Tapi sayang. Kena flank dengan Alip. Muncul dari tepi. Hilang terus rata. Wolf Family. Untuk masih lagi awal. Season pun belum lagi besar guys. Season pun masih lagi belum tutup. Kau tengok tu belum lagi guys. Tapi nak buat macam mana? Dia orang pilih untuk perang dan kehilangan semua player guys. Okay. Apapun terfokus untuk pasukan yang lain. Untuk pasukan yang berperang saja guys. 4A rata guys. Tak, Bani masih lagi ada. Bani masih lagi ada. Tapi untuk pasukan daripada Sri Lanka ini dalam keadaan bahaya. Terkena bot Maker guys. Ini bot ni salah satu hero yang bukan hero, dia item ke? Dia kira item ke guys? Bot Maker dia kira item ke? Uish. Wow, dia di tepi. Pasukan Hulu Balang tak memberikan harapan untuk pasukan Sri Lanka menghidupkan ke semua playernya. 4A turu di tangga yang ke-8. Tapi kalau tidak masih lagi ada 24 player yang masih lagi ada. Dan sudah pasti untuk malam ini keras sebab final. Player pun dah gacau-gacau ni. Terutamanya egois ni yang perlu diberi perhatian ni. Egois ni salah dikit hilang ni. Salah dikit hilang kepala ni. Macam mana nak join FT? Ni bukan FT, ini tournament. Tournament ni free je. Okay, nak masuk korang kena daftar. Tournament ini free. Okay, tak kena apa-apa pun. Okay, tapi kalau menang ada manis-manis ya. Itu dia loh. Itu dia. Okay, kita lihat bagaimana untuk Skyju. Tak kena. Kita lihat sekarang ni macam mana untuk Skyju 7 dan Kams. Masih lagi cuba untuk pasukan G-Nex mencari point. Tapi kita lihat untuk Egois dah banyak kill sekarang ni guys. Link ada kat bio lah guys. Link min ada kat bio lah. Cuba tengok ada tak. Nanti min akan letak dekat link tu. Link tu tak siap lagi guys. Banyak lagi yang perlu diselesaikan. Banyak lagi guys. Banyak lagi. Tapi tak mengapa leh. Kita lihat sekarang untuk pasukan daripada G-Nex. Kita lihat untuk pasukan G-Nex Esports ada berperang guys. Untuk Takif mendapatkan satu kill sekarang ni. Git masih lagi mencari point. Tak makan diberikan bagian tepi. Tapi itu dia. Keluar sangat pantas. Cry cuba termasuk dah, itu dia. Satu kill dapat oleh Ipan. Silang satu player daripada pasukan musuh. Thank you dengan follow-nya guys. Yang mana dah follow terima kasih guys. Yang mana dah follow terima kasih. Yang nak masuk boleh cuba-cuba guys. Okay. Mesej-mesej kat TikTok nanti tengok mungkin ada orang reply kot. Mungkin girlfriend kita akan reply. Tak minta akan tengok sendiri guys. Yang mana nak masuk. Okay, yang mana nak masuk boleh tengok-tengok kalau nak masuk lah. Tapi pastikan IGN korang sama guys. IGN korang kena sama. IGN tak sama tak boleh masuk Okay, IGN tak sama tak boleh masuk.
Okay, kena daftar. Yang tak daftar lepas tu pada masuk tak boleh guys. Saya tanya kenapa kick min lah. Tournament bang, tournament. Bukannya room manis-manis. Room manis-manis, kalau Min buat room manis-manis, korang boleh lah masuk. Ini tournament guys. Enak kali. Enak kali dia masuk ya. Lihat. Santai-santai, tak ada yang perang guys. Tak ada yang perang ni. Aduh. Tak ada yang berperang. Kita mau apa guys? Kita lihat dulu lah. Untuk egois. So pasukan egois. Ada Skyju. Thank you yang mana dah follow. FDL, terima kasih yang follow nya. Santai-santai. Ada Fuad. Ada All Sky. Ada Crazy Ipan ada 20 lagi orang guys. Ramai lagi 20 ni. 20 ni kalau dalam e-sport mode masih lagi tergolong ramai guys. Masih lagi. Oi, ni bagaimana kereta tabrak Akif jatuh ke bahagian bawah. Tapi Sky dia jatuhkan sekarang ni. Kita tengok bagaimana Crazy Ipan cuba tu backup. Tapi tu dia daripada Git berjaya mendapatkan satu kill. Tapi dia juga dijatuhkan sekali. Takif cuba untuk menyelamatkannya. Takif berjaya menyelamatkan Git sekali. Git masih lagi hidup menggunakan pistol heal treatment sekarang ni. Git dia terrata. Pasukan Jin diratakan oleh egois. Terlalu ego untuk gameplay mereka. Meratakan keseluruhan player jauh daripada G-Rex Esports. Egois mengganas. Egois masuk. Nah, ini dia bagaimana untuk pasukan egois. Yang kita lihat terlalu berbahaya juga untuk egois. Masih lagi mencari koin-koin ataupun ada rakan dia yang mati ke? Ada egois. Ziki ya. Ziki guys. Egois keras bos. Bahaya ini. Ini dia orang win streak lagi ke guys? Ini tim ini boleh-boleh ni guys. Boleh-boleh ni tim ini. Tak tahulah, kita lihat juga untuk pasukan yang lain. Untuk pasukan daripada One Piece, kita ada pasukan daripada One Piece, kita ada pasukan daripada G-Nex. Kita masih lagi ada pasukan daripada G-Nex, tapi ini G-Nex yang masih lagi orang kata belum mahir lagi. Tapi tengok untuk G-Nex Apips. Untuk G-Nex ada Kams, ada Apis, ada Mil. Dan ini kita boleh katakan agak sedikit susah juga ya untuk mereka. Tapi bagaimanapun. Uish, tembus. Weh, itu nasib dia tak jadi bug ke? Kalau jadi bug mati guys. Tertimbus masuk ke dalam mati guys. Kemungkinan guys. Kemungkinan bisa meningsoi boy. Tapi kalau kita tengok-tengok untuk pasukan yang lain, ada peperangan guys. Ada peperangan. Tapi dia peperangan siapa? Dia peperangan dengan egois. Ini bahaya untuk pasukan G-Nex. Dia bagaimanakah? Kar mendapatkan satu damage cukup baik juga. Tapi kita lihat untuk rakan-rakan yang lain di bagaimana Thor di bahagian tepi sebagai bomber melakukan kerjanya. Bam! Duar tapi tak kena. Thor cuba termasuk. Tapi tembakan cukup baik di bahagian kepala. Headshot by Thor. Tapi Skyju turun ke bahagian bawah. 3 kill dan terrata pasukan G-Nex. Tapi di bahagian belakang ada pula Raf daripada pasukan lain. Tapi Z yang menggunakan karet memberikan damage kepada bahagian musuh. 108 damage yang sudah memberikan nyawa yang separuh sekarang ni. Kita lihat untuk egois apa yang akan lakukan. Cuba untuk mengambil rumah yang besar ini. Mengamankan terlebih dahulu. Skyju masuk ke bahagian atas. Dia berperang dengan pasukan daripada hulu balang. Dan dia tembakan yang cukup menyakitkan. Shotgun letup ini yang sungguh-sungguh berbahaya. Dan itu the bomb daripada Thor.
meratakan pasukan Hulu Balang dengan begitu mudah. Tinggal lagi seorang je Mam. Cuba untuk larikan diri untuk masuk ke bahagian safe zone dan juga bukit sekaligus. Tapi diorang ada launcher. Mam dalam bahaya dah, itu dia. Daripada sniper Ju mendapatkan headshot ataupun tembakan badan meratakan pasukan daripada Hulu Balang. Wah, ini jenis e-sport. Jenis e-sport lah. Ini betul-betul egois. Pasukan egois betul-betul mengganas. Betul-betul mengganas egois ini. Wah. Egois ya. Sesuai dengan nama guys. Egois betul. Tamak ni kill tak cukup. 6 tambah 4. Dah berapa? Dah 10, 14, 15, 16 kill yang mereka peroleh sekarang. Dan hanya ada 2 tim sahaja daripada pasukan One Piece. Dan kita boleh tengok sendiri macam mana dua ni masih lagi kosong kill. Nak berhadapan dengan pasukan egois, pasukan raksasa yang boleh kita katakan. Dan ini cukup bencana. Kena pula tanda Music God. Nak lari mana lagi? Dan sekarang mereka akan diburu oleh monster, oleh raksasa untuk tim malam ini. Pasukan egois. Rasa kita akan meratakan pasukan daripada One Piece dengan begitu mudah. Sebab kita boleh nampak dominasi daripada egois itu cukup luar biasa. Nak pergi mana? Itu dia. Tembakan dah dimulakan oleh Thor Jar. Tapi board maker digunakan oleh pasukan musuh sekarang ini. Cuba untuk menyekat pergerakan. Tapi kita tengok bagaimana sniper daripada Skyju yang kita tengok sekarang ni. Sniper from Ju 7. Tembakan diberikan kepada bahagian keluar. Tapi kita nampak ada perisai yang digunakan olehnya. Tembakan diberikan. Tapi tengok masih lagi tak kena. Cuba untuk menggunakan skill untuk menghalang. Dia tembakan daripada Skyju. Merupakan satu player daripada pasukan One Piece kali ini. Bagaimana Rush terus masuk bahagian dalam. Tapi skill dia gunakan sekali untuk menekan diri. Tak berdaya miss. Berjaya mendapatkan Ju. Ju dah tumbang. Hanya lagi berbagi 3 player untuk pasukan daripada egois. Cuba untuk turunkan bahagian bawah. Kita lihat bagaimana untuk pasukan One Piece sebuah dalam keadaannya agak terdesak. Mil cuba untuk bertahan, cuba untuk melengahkan supaya Ezreal dapat menghidupkan rakannya. Sekarang ini dikejar oleh satu player daripada pasukan daripada egois. Real cuba termasuk, cuba tertahan keluar. Adakah misinya cuba menghidupkan rakannya berjaya? Dan itu dia berjaya dihidupkan semula egois dalam bahaya. Ataupun One Piece dalam bahaya sekarang ni. Sebab kita nampak 2 player tumbang. Dan itu dia di bahagian tepi. Tak sedar dia datang alok entah dari mana. Dan itu dia rata pasukan One Piece di tangan pasukan egois. Dan itu dia Booyah for egois di game yang pertama di map Bermuda. So itu dia. Kita lihat bagaimana dominasi yang cukup luar biasa daripada pasukan egois guys. Egois loh ya. Egois loh ya. Egois ini keras ini. Apakah ada orang win streak guys? Apakah ada orang win streak malam ini? Waduh. Dan apa betul dia tu dah kemenangan yang mudah didapatkan oleh pasukan daripada egois di map di game yang pertama. Wah. Absolute cinema for team daripada egois ya. Macam mana diorang dominasi game. Wah. Keras.
Okay, so dia kita akan masuk beralih pula ke map Purgatory. Sudah pasti sebab tadi kita dah tengok untuk pasukan egois yang memang macam kita cakap tadi kat awal-awal, kita dah kata egois ni memang gacor habis guys. Gacor habis. Memang orang kata susah lah nak makan diorang guys. Memang susah lah guys. Memang nak makan diorang tu sesak nafas. sesak nafas. Hoish. Tak tahulah macam mana untuk pasukan yang lain untuk dapatkan kemenangan. Tapi kita berharap okay, kita ada pasukan daripada okay, 4A. Kita ada egois, kita ada G-Nex, kita ada okay, let's go. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang hadir, untuk yang dah share live rule, terima kasih banyak. Yang mana dah share live, yang mana belum follow, boleh follow guys untuk ikuti tor daripada G-Nex ya guys. Okay, terima kasih boy. Okay, ya itu dia. Kita lihat untuk malam ini boy. Boy, jangan malu-malu boy. Kamu itu lucu boy. Anjay ya. Aduh. Acap berganti skill katanya guys. Ganti skill. Nanti kami hihi. Nanti kami hi. Apa tu? Nanti kami hi. Apaan tu guys? Saya tidak bisa mengerti. Ayo guys, kita masih lagi menunggu untuk mereka masuk. Masih kita dah boleh start 2 minit lagi. Kata Allah apa bang? Ini untuk yang berdaftar. Yang tak berdaftar tak boleh masuk. Yang berdaftar ke thank you for Jani. Thank you dengan giftnya. Thank you so much for the gift. For the gift. Asyik. Let's go. Okay, let's go. Kita akan masuk ke game yang seterusnya. Water kick. Okay, kita tengok untuk Akin. Kita ada Formula kick. Kita ada untuk pasukan daripada Gina. Kita okay, let's go.
kita akan gas untuk map kita yang kita akan mulakan. Yoh, jom kita mulakan. Tengok ada tak Alip siapa ni? Siapa tak Alip ni? Okay, jom kita akan masuk ke game kita yang kedua di map Purgatory, guys. Let's go, let's go. Bang, bagi dah tengok. Tak boleh, nanti ada spek. Dia orang kata apa, pakai 2 phone. Tak boleh, tak boleh. Saya kira orang komplain, bang. Saya kira orang komplain ya, Carol ya. Tak boleh ya, Carol. Dan teman juga tak boleh ya, ada spek. Nanti di komplain loh. Nanti katanya pakai 2 phone lah, tengok dalam. Itulah, tak boleh. Okay, tengok dekat live je. Nak tengok team apa, boleh cakap je, Carol. Nanti aku tengok. Nanti aku tengok dah, Carol. Kau relax je, Carol. Kau duduk kat situ je, Carol, makan keropok, guys. Okay. Let's go. Kita akan melihat dahulu untuk pasukan daripada... Oh, ini apa ni? Ini kapal ni. Untuk pasukan daripada egois, kita ada daripada 4A. Terak dulu untuk pasukan yang bermain. Terak untuk daripada Sri Lanka. Kita ada daripada... Ni tinggal seorang je lagi tu. Tapi tengok untuk pasukan daripada G-Nex, kita nampak mereka macam ada musuh je, ada musuh ke? Oh, ada musuh, guys. Dia perang dengan siapa tu? Dia perang dengan siapa, guys? Tengok untuk pasukan G-Nex dia tu dia. Bagaimanakah Sky berjaya belakang satu player. Dapat, oh, dia apa perang dengan Wu Family. Dan ini rasanya akan menjadi makanan yang mudah. Pasukan daripada G-Nex Esports nak berbatuk-batuk pula. Dan itu baru kita katakan git yang kita lihat. Dengan 2 kita dapatkan sekali, cuba untuk membuat terbakar. Terbakar mereka terkena kepada bagian kereta, tapi tak hancur pula kereta tu. Tekan nos terus hilang. Tukarlah orang. Sabar. Nak tengok siapa? Nak tengok ni ke? Nak tengok ni ke? Oi, skill of ngenok ni, bos, ya. Senggol dong. Weh, dia kejar, guys, dia kejar. Kantu ya. Ha. Dia tak nampak, guys. Serius ah betik.
Wah, dia tak nampak. Dia tak nampak, Ler. Macam apa itu, Ler? Astaga. Musuh tak nampak ke, tapi tengok bagaimana tim dia backup sekarang ni. Lain macam Ler punya skill eh. Oh, memang tak dengar step ke guys? Kalau pakai hero tu. Wow. Cukup berbahaya coy. Kita lihat sekarang ni bagaimana. Weh, kita lupa tukar layout guys. Korang tak beritahu. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim guys. Korang tak bagi tahu aku guys. Lupa pula tukar. Dan kita lihat sekarang ni untuk pasukan daripada Jinex. Wah, kita lupa nak tukar layout screen. Astaga. Bang komen lah guys. Apalah mini bingai lah mini. Pakailah. Alah yang besar tu. Korang cakap macam tu guys. Baru aku tahu. Kita untuk mil. Macam mana? Kam. Juga dikejar ke. Keluar belah mana tu? Keluar belah mana tu mil? Mil cepat mil. Ayo mil. Kam dah meningsoy. Hanya mil saja yang tersisa. Dia cuba termasuk tapi rasanya dia akan dikejar sekarang ni. Dan kita lihat untuk nak revive pun agak jauh. Dan apakah mil mampu menghidupkan rakan-rakannya sekarang ni. Tapi kita lihat bagaimana untuk pasukan Jinex. Cuba untuk mengejar. Cuba untuk mendapatkan kill. Jinex Esport dengan Jinex ya. Bukan main. Dan itu dia. Machine gun membakar-bakar itu dia. Rata Jinex P1 di tangan Jinex Esport ya guys ya. Dan itu dia. Kita lihat sekarang untuk pasukan daripada apa ni, Maverick, pasukan daripada One Piece ya. MVR daripada One Piece. Korang kena hafal guys. Ni daripada Wolf Family. Ini daripada Hulu Balang. Bukannya Homeboss ya. HB bukan Homeboss ya. Hulu dan Balang. Hulu Balang. Hulu Balang. Hulu Balang. Okay. Egois mana? Alah, egois mana dok? Ni egois. Kau ni awak takut. Ni egois ada ni. Kau relax je. Egois takkan turu awal. Kau relax je Carol. Kau relax je Carol. Ini egois. Kau tak nampak kan nama dia? Egois. Ego Russia. Egois. Egois. Anjay. Ego ya. Tapi kalau ego harus jago guys. Kalau ego saja nanti turu. I wish you know. At the canal of Tokyo. And the scene it. And the scene it. Fast and Furious. Sis. Anjay. Dia orang main berkumpulan ya. Kita tengok untuk tim lain. Dan untuk yang berperang ya. Yang berperang itu bakal ada ke? Sebab season besar-besar ni diorang takkan berperang guys. Diorang akan jadi weapon. Jadi kan Ju dapat double AWM. Ini kalau dia pakai Iris. Tapi dia tak pakai Iris ya guys. Itu agak merugikan sebenarnya. Sebab Iris bagi min agak function ya, daripada hero yang korang tengok tu. Iris kalau korang pasang glue tempat-tempat lapang, korang pindah guys. Korang kena pindah guys. Glue dah hancur sekejap je guys. Kalau ada Iris nak pasang glue susah. Pasang glue kena tembak. Tapi itulah dalam tournament tak ramai orang pakai. Mungkin kalau jarak dekat Iris tak function kot. Tak tahu kenapa tak ramai orang pakai. Orang lebih pakai hero-hero yang macam ni, yang boleh menghilangkan diri ya. Menghilang tanpa jejak. Itu dia. Itu dia loh. Dah kuda-kuda daripada Hulu Bang Fuad. Kita ada. Kita tengok yang lain yang perang. Perang guys. Kenapa ni? Kenapa tak perang ni? Ini dia deh. Ini dia lah. Ada tim di sini. Daripada siapa tu? Dia lawan siapa guys? Dia lawan dengan HB kah? Dia lawan dengan HB guys. Kita lihat untuk pasukan daripada Hulu Balang. Bagaimana Sky dah jatuh kena dengan sniper. Tapi kita nak bagaimana Fuad juga dijatuhkan. Satu persatu mereka jatuhkan sekarang ni. Dan kita melihat bagaimana untuk pasukan daripada Sri Lanka masuk dan menghapuskan semua pasukan, semua player yang ada untuk pasukan daripada Hulu Balang. Dengan seorang lagi mam guys.
Bukan. Bukan Mam. Siapa tu? Oh, daripada pasukan Wu guys. Wu daripada Malaysia versus Sri Lanka guys. Let's go guys. Kita tengok sekarang ni IQ daripada Sri Lanka. Cuba untuk buat tembakan. Tapi kenapa berdiri tegak je macam tu? Macam tak ada apa je. Wu. Kenapa berdiri tegak macam tu? Tapi tengok bagaimana dengan vektor daripada Adi. Tembakan diberikan. UMP tak berguna di hadapan shotgun peletok. Tapi Huma cuba cari posisi yang aman. Kereta sekarang ni. Bijak dia. Letak kereta siap-siap. Dah letak kereta nak larikan diri. Tapi drill dulu daripada Huma. Gila-gila Huma. Mahal ya driftnya itu ya. Waduh. Huma terkena sniper. Hampir saja Huma guys kena third attack dia. Tapi siapa kat belakang tu? Siapa kat belakang tu? Diorang kejar ke? Siapa yang tembak kat belakang? Wow, jauhnya sniper diorang. Huma hampir-hampir mati ya. Tapi Huma bergantung pada harapan je. Sangkut pula Huma daripada pasukan Wu family. Itu dia berjaya untuk mendapatkan rakannya. Bijak. Tapi seorang je. Aduh. Sepatutnya korang kena cari awal guys. Rasanya korang kena cari awal guys. Tapi itu dia pasukan egois dah mula mengganas. Dia dah mula berperang. Tapi berpecah pula egois. Kenapa mereka main berpecah ni? Tadi dia orang main rapat-rapat. Ini agak susah ni egois yang tidak sepatutnya guys. Di mana? Dia cuba untuk masuk ke dalam sensor. Tembakan diberikan. Satu dimakan. Tapi tak mati. Mati juga. Failed for Bunny. Tembakan diberikan daripada Ju. Kena. Satu kill sekarang itu. Dan kita lihat bagaimanakah egois cuba termasuk untuk menyelamatkan kill supaya tidak di KS. Tapi ada tim di sebelah sana yang perlu diberi perhatian, yang perlu dipantau. Apakah itu daripada pasukan G-Nex? Tak, daripada pasukan One Piece sekarang ni. Tembakan daripada VSS masukkan keluar. Tapi kita lihat bagaimana kereta dah masuk ke bahagian depan. Miss God dalam bahaya juga sekarang ni. Tapi ada satu squad mereka je. VSS kita lihat damage yang cukup sakit sekali daripada VSS. Dalam air. Dalam air dia. Agak bahaya. Tapi itu dia sniper. Daripada pasukan egois tak mengecewakan. Tak menghampakan. Bagaimana Thor dengan menggunakan card. Tembakan diberikan oleh Thor. Tapi itu dia. Pelontar. Dikeluarkan oleh Thor. Abang rasa siapa menang? Egois. Diorang ni keras cok. Tapi Sri Lanka ni pun boleh tahan ni. Tengok kill lah. Tengok kill Sri Lanka tu guys. Pasukan 4A pun boleh tahan tu. Tapi tu dia masuk ke dalam air sekarang ni. Dan kita lihat macam mana Ziki egois disingkirkan oleh pasukan daripada One Piece. Tapi tak mustahil juga untuk pasukan G-Nex boleh menang ni. Mungkin sahaja. Tapi tak menentu lagi sebab kalau kita tengok untuk list player masih lagi orang kata ramai. Untuk kita nak tentukan siapa yang menang. Tak pasti. Sebab orang kata apa ni BR kan. BR ni orang kata kadang-kadang luck, kadang-kadang skill. Tak tahu lah. Korang rasa apa menang? Banyak eliminasi kenapa tu? Lah. Kenapa ramai eliminasi jir? Eliminasi lagi? Kau nampak tak kill eliminasi tu guys? Kau nampak tak notifikasi eliminasi? Kenapa Kenapa boleh eliminasi pula guys? Pelik. Eliminasi sampai 5 orang mat. Macam pelik je. Tapi itu dia telah untuk pasukan G-Nex. Takif mendapatkan satu kill sekarang ni. Dan ini dia ni. Pasukan G-Nex ada peluang buih yang sangat tinggi. Shot yang diberikan pasukan daripada G-Nex Esport. Hari-hari ada buat toy. Tak selalu. Ini toy free je.
Ini korang masuk free. Kalau menang ada hadiah 25. Tapi tak selalu lah. Sebab free kan. Faham tak? Sebab free. Kalau ada orang nak sponsor boleh. Okay. Bila buat lagi? Kena tunggu info lah. Kena tunggu info daripada Min. Sebab dia tak ada jadual tetap. Okay. Kaki bagaimana? Sakit sekali. Dah itu dia. Healing gun yang sangat berguna sekarang ni. Bagaimana pasukan daripada 4A. Ini dia pasukan G-Nex. Ada peluang yang tinggi untuk buyah. Tapi Egoist masih lagi. Diorang ni tak puas-puas lagi nak cari kill. Padahal season dah semakin nak tutup. Dan senjata yang mereka ada ni pun adalah senjata yang pelurunya terbatas. Cuba untuk cari kepala. Tembakan diberikan. Adakah kena kepala tapi tidak? Atas sikit lah. Dia tak tarik atas guys. Padahal dia boleh tambak lama sangat dah tu. Kenapa lama sangat nak lepaskan tembakan? Kalau tak ada kena shot rasanya boleh dapat 1 kill lah. Sebab backup daripada team pun jauh juga tu. Tapi dia menggunakan Fenzo. Fenzo berada di tepi. Cuba untuk mencari kill. Tapi itu dia Egoist yang mendapatkan kill. Tembakan yang cuba diberikan. Tapi season hak milik untuk pasukan daripada G9 Esports. Hanya 2 tim saja yang tersisa sekarang ni. G9 Esports dan juga pasukan Egoist. Kemungkinan kemalangan ini berpihak untuk pasukan G9 Esports. Tapi kalau kita lihat situasi season dah dipegang oleh pasukan Egoist. Tapi diorang ada launchpad. Diorang pergi mana? Diorang duduk atas guys. Diorang duduk atas. Bijak untuk pasukan. Tidak. Diorang terlalu jauh. Buat apa untuk pasukan G-Nex? Terlalu jauh sangat masuk. Diorang mungkin nak duduk atas tu. Tapi itu dia kesilapan daripada G-Nex Esports. Dan itu dia again and again. Booyah and booyah. Untuk pasukan daripada Egoist. Di map Purgatory. Silap sedikit untuk pasukan G-Nex Esports. Terlalu jauh sangat masuk tu. Diorang sebenarnya minta tahu. Diorang nak duduk atas warna kuning tu. Tapi mau gimana? Terlajak guys. Terlajak perahu boleh diunjur. Terlajak launchpad tidak boleh berundur guys. Aduh. Tapi tak mengapa. Kita akan masuk ke map yang ketiga. Okay, let's go. Terlihat untuk pasukan lain untuk masuk dulu ke dalam room. Boleh tak masuk? Aku rasa boleh je untuk Jerome tak nak masuk. Egoist menang berkali-kali ni. Wah. Mengerikan ya. Wah, saya kenong. Siapa yang duduk kat luar season tu? Thank you dengan gift-nya. Masih baby. Thank you. Thank you dengan gift-nya. Wah, saya kenok. Kenapa tu? Kenapa? Kenapa? Ready. 4 minit left lah. 4 minit left. Boleh tak?
Tim korang boleh terajak lah tadi. Aku tahu korang nak duduk atas warna kuning tu, aku tahu. Tapi korang terajak. Aku tengok dia orang duduk kat atas kuning tu ke? Nah, terlajak season. Ada aku cakap apa benda lah duk. Orang hantarlah seorang dulu jadi korban, jadi tumbal. Ini semua angkut. Semua masuk. Nampak sangat korang tak open mic main guys. Nampak sangat duk. Sahabat A7. Kenapa tu? Kita orang ikut arah ratu ha? Oh, itulah kasar lah tu. Plan ni bagus duduk atas tu. Tapi dah menggelabah. Aduh. Seorang je seperti yang cakap. Seorang je bagi arahan. Dia tak ramai-ramai. Tu kalau ramai-ramai tu yang jadi macam tu. Okay, 2 minit lagi guys. Ikut boleh. Boleh ikut. Semoga Jinet menang balik. Tadi boleh menang cok. Astaga, 3 orang 3 lawan 4 guys. Kalau korang tak naik tu pun boleh menang guys. Korang tabrak masuk je. Sebab dua-dua tak ada tempat season guys. Dah juga duduk atas kuning tu. Aduh lah. Dah lah tak kena. Kasbi, tapi kalau boleh ambil warna kuning tu okey lah. Duduk atas menara tu confirm senang punya. Nak tembak. 2 orang masuk bawah, 2 orang duduk atas. Sedap tu backup guys. Gelabah guys, gelabah. Plan tu dah clear. Aduh, plan tu dah kena sebenarnya tapi tidak sesuai ekspektasi. Dah tak boleh tembak lagi. Tak apa. Senang tak. Dia tak akan labah sangat. Ini baru tournament kecil je. Bukannya tournament yang official duduk atas pentas. Menggigil. Ini barunya. Biasa-biasa je. Dah gelabah relax. Sebab tu kena banyakkan main tournament. Supaya tak gelabah. Lama-lama tak korang akan biasa. Lama-lama korang akan biasa. Awal-awal je gelabah. Boleh menang tadi tu. Aduh. Try again. Okay, tu dia. Kita akan next tournament apa? Next tournament CS kot. CS Mood Esport. Korang setuju tak kalau aku buat CS Mood Esport guys daripada BR? Siapa sini setuju guys? Korang nak mood BR ke CS Mood Esport? Mood Esport lah, bukan Pepeng guys, Esport. Nanti korang kata Pepeng pula. Esport. Mood Esport. Yang macam korang tengok tournament tu FFWS tu. Yang boleh band hero, yang boleh macam Esport punya 6 point. Okay kan? Sebab asyik-asyik Pepeng je. Ni Esport guys. Kalau Esport memang kena betul-betul Fasheng ya, Fasheng. Saya keluar tadi. Kenapa keluar? Masuk. Ya, kita ada Hulu Balang. Kita ada pasukan daripada Wolf Family. Kita ada pasukan daripada Jinet Esport, Jerung Hitam, ada One Piece, ada Jinet V1, ada Egoist. Kita ada pasukan daripada 4A guys. Okay.
Tak boleh main dah mengantuk. Buset, mengantuk baru pukul 9.59 jai. Dah skor 2 minit. Last skor 2 minit ya. Cepat guys. Abang, dah ada orang ke nak ajak? Ya, ramai yang PM ni. Nak join Tor berapa? Diorang ingat bayar kan? Bukan bayar pun, tak ada pun. Tak kena guys, tak kena. Masuk je guys, masuk je. Dah. Silap. Oh alah. Main bertiga aja. Okay, 1 minit lagi guys. Okay, tu dia. Kita akan mulakan game kita yang ketiga di map Kalahari. Dan tu dia. Let's go. Kita akan gas untuk map yang ketiga di map Kalahari guys. Kalah ke hari? Hari ke kalah? Biasalah budak tu mesti baru join Jenet menanti Datuk. Betul. Tanya owner. Siapa owner? Siapa ownernya? Owner? Tak tahu. Okay. Game yang ketiga, let's go. Korang tolong download map. Korang main tournament mana pun download map guys. Hai, penat lah tu. Ada orang tanya macam mana nak join tournament. Ya. Nanti kita kasih tahu. Tapi tournament ni bukan selalu kan. Bukannya setiap hari ada. Bukan. Kalau nak setiap hari ada boleh je buat FT yang berbayar. Tapi kalau buat berbayar ni dia tak kata apa susah. Tu saya jawab kena tanya oh. Betul. Nanti kita buat je kalau ramai nak. Kalau ramai nak aku boleh je buat. Setakat RM20, setakat RM10 tu boleh lah. Kan? Ada 5 ke okey kat setiap hari. Tak ada. Lepas ni saya tolong buatkan. Dia suka tu. Dia suka habiskan duit korang tu. Juran dia letak. Habis tu. Tapi tak apalah, kita akan gas ke view yang lebih besar. Dan kita lihat untuk pasukan daripada Hulu Balang. Hulu dan juga Balang. Itu dia lah. Siapa yang rata? Wu family dah rata semua guys. Gila Wu family rata coy. Dan kita lihat untuk pasukan daripada Team Egois yang mana? Team Egois yang bawah ni.
Ini nih yang berbahaya. Ini dia loh. Ini dia loh yang serabut ini. Dia banyak sniper ni, dia yang susah cok. Belum lagi Iris ya. Korang nak counter dia orang, korang kena pakai Iris guys. Tips nak counter dia orang pakai Iris guys. Confirm boleh guys. Sebab dia orang sniper. Sniper ni dia lambat. Dan dia memerlukan, orang kata apa, kestabilan waktu dia tembak tu. Dia tak sama macam auto aim. Auto aim dia cepat. Okay, so korang nak counter dia, kena pakai Iris biar dia orang gelabah pasang blue wall. Okay, itu untuk counter hero-hero yang main sniper. Pakai Skylark ataupun Iris. Boleh dua tu guys. Sebab apa? Nak ganggu dia orang daripada scope sniper. Sniper dia still kena ambil masa guys nak scope. Dia tak ada boleh spam terus kena kepala, tak ada. Dia tak sama macam SC80, dia tak sama macam SKS, tak ada. Dia still kena scope, kena aim tu pun belum tentu kena. Belum tentu kena. So kalau kita ganggu dia, dia jadi dua kerja lah. Nak pasang glue wall lagi, nak kena scope lagi. Susah. Tipu saya pakai mati kak Iris. Itu awak pakai. Ini profesional pakai lain lah. Pakai cik baru dia marah. Ini yang sudah pasti dia orang ni fast hand ni. Awak pakai memanglah awak mati. Awak tak fast hand. Enemy depan biji mata pun awak tembak kena atas. Macam mana? Tak boleh lah nak samakan kita dengan dia orang ni. Dia orang ni laju mainnya. Okay. Tengok untuk jerung hitam. Kita tengok dulu. Kita tengok untuk skill apa yang nak pakai guys. Skill kebanyakan pakai skill tu lah. Chrono guys. Jarang kita nampak chrono. Boleh je chrono. Dia tak ada skill yang kurang, tak ada skill yang OP pun. Dia semua skill ada function dia. Ada skill yang berguna guys. Semua tu lah Iris dengan Skylark guys. Tengok macam Evos Raishah pakai kan. Dia combination dia dengan Skylark dengan tadi tengok bagaimana untuk Nikala dah jatuh seorang sekarang ni. Terlihat untuk pasukan daripada pasukan daripada Sri Lanka guys, mereka bertemu. Max 7 digunakan tapi terlihat bagaimanakah Spammy dilakukan. Satu knockdown Pasia ditentukan sekarang ini. Alep mendapatkan double kill tapi dua lagi player tersisa. Apakah mampu untuk Alep meratakan dua lagi player dari squad power? Dia terrata juga. Chrono digunakan untuk mendapatkan backup. Tembakan diberikan tapi sniper daripada bahagian atas. Pasukan lain pula, One Piece entah mana datang di bahagian atas, mendapatkan satu player daripada pasukan jerung hitam. Hanya menyisakan Aini FF yang sedang berlari-lari cuba untuk mendudukkan rakannya kembali. Tapi Suat jatuh. Aduh, Suat. Itu dia 4A. Tak dapat kill guys. Kena KS ke? Kena KS ke? Jinek ni mesti tengah knock. Mana Jinek? Tengah knock ke? Ngenok pun tak apa sebab dia orang tak cukup player. Tolong download map guys. Aduh, aku nak tunggu lama sangat tak boleh kak. Aku tak nak berat sebelah Walaupun jinak tolong adil Aku orang yang adil guys. Tidak boleh dibeli dengan uang. Anjay ya. Saya tidak boleh beli dengan uang sebab saya pun udah ada uang. Tapi kalau menawarnya lebih ribu-ribu itu saya terimalah. Aduh, lucu kali ya bang ya. Santai dulu. Cari weapon dulu. Sniper tu. Merah-merah tu sniper tu. Tak nak ke? Tak dia pakai sniper Aduh. Tak pakai sniper ni jinak ni. Susah juga ni. Ada. Sky pakai sniper coy. Ada shotgun peletok. Ada Max 7. Ni sedap sudah ni jinak ni guys. Jinak sudah sedap guys. Weaponnya sudah enak-enak kali ni. Untuk pasukan jinak. Tapi kita fokus untuk pasukan daripada One Piece. Boleh tahan juga untuk pasukan One Piece. Tapi skill dah digunakan. Tak suya. Cooldown dia agak lama. 100 berapa minit? 100 saat. Untuk cooldown dia 1 minit 20 saat. Tapi tengok bagaimana pistol saja yang digunakan oleh pasukan musuh untuk menjatuhkan Mills. Dan itu dia kita lihat untuk pasukan 4A kembali untuk membalas dendam atas apa yang mereka lakukan untuk pasukan mereka. Tapi Ritik di bahagian atas terjun dengan bergaya.
Fenzo mengambil rampas senjata yang dia ambil hasil burunya tadi. Tapi dia nampak bagai atas tak makan berikan 2 kali hit. Tapi Glue Reflex daripada pasukan One Piece sangat-sangat pantas. Tak sempat untuk Fenzo mendapatkan kill. Jatuh sangat. Bawah sangat tu. Bawah sangat tu. Oh, mati. Tak. Oh. Mahal ya. Sudah berpengalaman guys. Sudah berpengalaman. Jadi diorang tahu takat mana yang diorang perlu terjun. Uish. Itu dia ya. Beza min dengan pro player. Kita tak tahu. Tapi diorang tahu. Diorang tahu guys. Kita je tak tahu. Kenapa diorang tahu? Sebab boleh. Sebab boleh lah. Tapi G-Nex. Wah, G-Nex ada di sini guys. G-Nex ada di sini. Pasukan One Piece diratakan oleh HB guys. Hulu balang. Di bahagian bawah. Melakukan serangan ke atas pasukan daripada One Piece. Dan rata One Piece di tangan HB. Ataupun hulu balang guys. Tengok tu G-Nex Esport masih lagi jauh. Untuk HB macam mana? Kita lihat. Kita akan cuba untuk dicari. Masih lagi mencuba. Tapi tu dia serangan ke atas Fuad. Tapi Rakan terus masuk. Tak ada guna skill sekarang ni. Tapi tu dia. Dia makan diberikan Egoist ke? Oh tak, G-Nex. G-Nex juga di sini guys. Kita lihat. Untuk pasukan G-Nex. Diratakan dengan begitu mudah oleh pasukan daripada HB. Memberi mata sahaja kepada pasukan daripada hulu balang. Pasukan G-Nex ditanda. Takif masuk ke atas. Tapi keluar mana Takif? Dia naik ke atas tangga. Itu bahaya sebenarnya. Sebab dia orang dah kena tanda. Dia orang dah kena lock. Dia masuk macam tu saja. Tapi itu dah headshot daripada Geek. Shogun Proto digunakan sekarang ni. Cuba untuk mendapatkan satu lagi player. Tapi daripada player tu hilang pula. Sky dijatuhkan. Tapi kita lihat bagaimana Geek begitu luar biasa untuk permainannya. Walaupun dia seorang, tapi kita lihat bagaimana mentalnya. Cuba untuk menentang lagi. Skala digunakan ni memecahkan keluar. Tapi terlalu ramai player daripada pasukan hulu balang. Menyebabkan pasukan G-Nex Esport tak mampu bertahan terlalu lama. Dan itu dia. Kita lihat pasukan daripada hulu balang meratakan G-Nex Esport sekarang ini. Itu dia. Untuk Sky, boom. Dia bagai belakang, dia tak sedar. Fuad. Fuad tak dapat lagi Fuad. Yang udah lu tu Fuad. Aduh Fuad. Fuad tembak apa Fuad? Gila egois. Gocekan. Daripada player egois tak dapat. Mereka nak dapatkan. Wow. Satu player memerlukan satu squad untuk dijatuhkan. Bagaimana untuk pasukan egois? Terlalu susah untuk ditundukkan guys. Dijinakkan dengan ni susah tim ni Hidup lagi ni. Wah. Lihat nak mati. Lihat dia orang ni guys. Cari coin lagi tu. Tak cukup, cari coin lagi. Hidup lagi. Ju hidup kan. Full squad lagi guys. So misi Thor ni mungkin dia cari coin sebab dia kosong kill sekarang ni. Kita nampak untuk Thor cuba beradaptasi. Tapi kita nampak macam ada pasukan lain je yang menang untuk malam ini. Untuk game yang tapi tak egois. Dia turun balik tempat tu guys. Wah, berdendam dia guys. Dia turun tempat dia mati. Dia ambil balik senjata dia. Dia tak nak bagi kat orang lain. Dia ambil balik senjata dia tu. Wow. Tapi sikit kita kena makan. Kita dah daripada Apips. Daripada pasukan G-Nex. Mendapatkan satu player Apip cuba termasuk. Tapi bahaya sekarang ni. Bagaimana skill digunakan untuk memecahkan keluar. Tapi Apis tak mendapatkan sebarang termakan. Tak mendapatkan sebarang player. Tapi Bolt Maker digunakan sekarang ni untuk backup pasukan daripada egois. Dan itu dia. Fast respon daripada egois yang perlu kita risaukan. Untuk pasukan G-Nex. Egois datang merapat. Terus menjadi 4 player yang ada sekarang ni. Tadi ada 2. Tapi kita lihat bagaimanakah fast backup daripada pasukan egois.
yang menyebabkan keadaan terus berubah menjadi kelebihan untuk pasukan egois, meratakan pasukan daripada G-Nex. G-Nex V1 hanya lagi ada seorang Mills saja yang tersisa. Tapi dia ditanda, dan itu dia di bahagian atas. Jerung telah menunggu. Jerung hitam. Waduh. Alep ya. Hai. Dia buat kerja cantik punya guys. 7 kill dia dapat guys. Mungkin hasil dia camping kat sini ya. 7 kill dapat kan. Oh tapi dia tengok dulu masa datang. Masa datang dia terus tembak. Oi, tak meningsoi pula kat situ. Tak meninggal pula arwah, masih lagi berketakayangan tu kat bahagian bawah. Tapi Alep, ya mampus dia. Habislah Alep. Tutup sudah keluar. Tutup sudah. Panik dia. Panik sudah Alep. Waduh, tapi tak. Untuk Ainif di mana? Tapi Alep dapatkan kill. Alep tak goyang bos. Masuk semua bos. Kata Alep ya. Oish, Alep ni boleh tahan dia ni. Tapi tengok bagaimanakah. Shotgun peletok. Masuk 2 player yang mengajar Alep untuk tidak bermain dengan dog ya. Di FT tournament seperti ini. Tapi sekurang-kurangnya dia dapat 8 kill. Itu yang kita perlu bicarakan. 8 kill hasil dengan dog guys. Diorang ni berjalan-jalan tak ada kill lagi ni. Dia tembak apa ke tak tahulah. Kau tembak apa Rika? Astagfirullah. Menembak bayang-bayang jin di sana. Tapi tak kena, tak apa. It's okay. Dan untuk Pasia, untuk pasukan daripada 4A, daripada Sri Lanka, hanya berbagi 2 lagi player yang tersisa sekarang ni. Agak sedikit sulit. Dan kita lihat untuk pasukan Inggris, mereka masih lagi dengan full squad. Dengan walaupun tadi mereka hilang player sebanyak 2, tapi dia orang cari coin, dia orang hidupkan kembali player-player yang telah meningsoi, yang telah mati, yang telah tak ada. Dan kita lihat pasukan Egois akan mendapatkan menang dengan mudah. One squad ini guys. Hulu Balang versus Egois. Terlihat sekarang ni bagaimana Egois melancarkan serangan, mencari kedudukan untuk maps. Diorang guna bot maker guys untuk supaya pasukan HB tak dapat kill. Tapi Sky dijatuhkan sekarang, dia bukan mampu untuk bertahan tu. Dijatuhkan juga map. Cuba untuk masuk ke dalam arsenal kembali. Tak dapat nak selamatkan. Tapi kita bagaimana pasukan Egois masuk begitu saja, mendapatkan 1 persatu player dalam pasukan Hulu Balang. Man saja tersisa, dan itu dia rata kemenangan triple booyah. Booyah and booyah and booyah di map kalah hari milik pasukan Egois. Dan itu dia booyah game yang ketiga buat pasukan Egois. Inajo Egois. Tim apa ini? Wow. Auto beli. Dan itu dia kemenangan didapatkan oleh pasukan Egois dengan gameplay yang cukup baik. Wow. Tim macam apa ni guys? Tapi kalau tidak untuk daripada segi kill lah. Daripada segi kill memang wow, bagus juga ni untuk pasukan daripada Hulu Balang. Sebab dia orang pun banyak kill juga. Cuma memang untuk kill yang paling banyak didapatkan oleh pasukan ni ya, pasukan apa nama tim ni? Egois. Lupa pula. Okay, so kita akan bergerak untuk map yang terakhir di map Nextera. Bagaimana kita dah tahu pasukan sama mana lagi yang menang. Egois.
Egois sapu rata bos. Ya. Senggol dong ya. Egois ya. Mantap egois. Gaskan aja. Buyah saja guys. Ambil je duit kau tu. Ambil je buyah champion top 1 kau tu. Kita orang dah tahu kau menang tu. Tak main pun dah tahu kau menang tu. Egois. Hai. Egois ya. Egois ni. Siapa punya leader mu ah? Gila boy. Egois sapu rata. Kau main gila dok. Macam mana ni kita ni ha? Macam mana ni tim-tim lain nak menang ni? Diorang dah turu hilang satu player, tinggal seorang player je, tapi diorang hidupkan balik guys. Diorang hidupkan balik tu yang masalah tu guys. Tu yang masalah, sakit kepala. Nyut-nyut pening kepala. Tapi hulu balang okey kak. Hulu balang okey kak. Sebab kita beli diorang wis nak beli Itu pasukannya terkenal juga tu egois. Nanti kita cuba tanya. Anjay. Kita tanya, adakah tim diorang tu tim persendirian atau berduit? Kalau duit tak boleh beli lah. Kalau duit susah nak beli. Susah. Aduh, tu bagus tu. Untuk bawa masuk FT ya. Cuba guys. Pas apa bang? Entah. Pas apa bang? Okey, pasnya ini guys. 9094. Tekan. Tak dapat. Tanya lagi pas apa guys. Kau tak nampak kau tournament tu Tournament Battle Royale ni bukan room manis-manis. Ini bukan room suka neka tu. Ini nama dia room tournament. Kalau room tournament itu kena berdaftar bang Aduh, room tu berbayar bukan berbayar. Ya Allah, ni persoalan lagi. Menambah kalau tak tahu jangan menambah boleh tak? Hai, nanti aku nak menjawab lagi dulu kerja. Aku dah kata dah ini room tournament gratis, tak ada apa-apa balayan. Tapi kalau masuk ada han manis-manisnya gitu. Okey, kita akan masuk ke game yang kita buat atau saya buat. Boleh abang buat. Nanti saya kata boleh je, boleh tu. Kalau dia kasi ramai tu nak masuk. Serius. Awak ada kabel yang terkuat, awak ada saya. Baby ada saya. Ada gaji gas. Aduh ya. Jadi kita rasa macam nak buat CS. Kita nak buat CS yang Mu Esport tu. Siapa nak? Siapa nak CS Mu Esport? Mood Ilishiport. Sebab Mu Esport dia lebih menantang ya. Sebab pemilihan hero tak boleh sama 4-4 P. Uish, pening guys. Jalan-jalan ikut riraman lagu ke kiri kanan. Aku dah tahu egois menang guys. Confirm tak? Siapa kat sini berani letak egois menang guys? Siapa kat sini berani letak egois menang guys? Uish.
Kalau aku dah 100% ya. Yakin aku, confident aku guys. Confident aku guys. Tak cukup gaji, cukup nafkah. Tapi nafkah lagi besar tu daripada gaji biji. Tapi kita tengok bagaimana kau untuk error satu bakanu dan itu ratakah pasukan Wu masa lagi awal tapi mereka bertemu dengan siapa? Kita lihat Kuma cuba bertahan. BSN tembak, cuba dia pakai kill tapi itu dia nyawa sangat-sangat low sekarang ni 49. ESP saja. Dan kita lihat salah pula untuk pasukan Wu turun. Ada jerung hitam menggigit pasukan Wu. Tak sempat nak bernyawa jerung dah makan ngap. Hilang play Wu. Masih lagi awal season pun tak ada lagi. Woi, tak sabar betul Tak sabar ni, bernafsu jerung. Ya, bernafsu jerung ni pasukan ni ya. Waduh. Tapi tak apa, kita lihat untuk pasukan G-Nex. Untuk pasukan daripada Hulu Balang, untuk jerung. Untuk pasukan daripada One Piece, kita ada pasukan daripada Sri Lanka, kita ada 4A, kita ada Egoist. Itu saja ada Egoist ni yang perlu kita lihat. Oh, mereka bertemu dengan pasukan 4A guys. 4A pun boleh tahan, tapi kita tengok bagaimana pasukan daripada Egoist menunjukkan aiming mereka, tapi Ziggy terkepung di kiri dan kanan. Mendapatkan satu kill sekarang ni. Tu dekat mana guys? Di mana ni? Oh, ngebug guys. Ngebug ya. Dia buat bug apanya? Tapi Pasia. Sebab untuk pasukan 4A pun diorang memang keras. Diorang memang keras guys. Diorang keras ni pasukan daripada Sri Lanka. Tak mudah juga untuk pasukan lain nak makan diorang. Tapi apa yang kita nak lihat sekarang ni, pasukan daripada macam tu je dia dapat. Seksi ke tu? Dia ngenok ke guys? Dia ngenok tak habis lagi ke ngenok tu? Turun balik, berani lah dia turun tu. Agak berisiko ya. Kalau pasukan 4A tahu, itu agak bahaya sebab diorang betul-betul menekan guys. Diorang betul-betul menekan. Diorang jenis yang macam sayang tak sempat dia nak tambah nyawa. Dijatuhkan spamming daripada siapa tu. Wow, spam daripada siapa ni? Rasanya tak ada luck juga ni. Wah, pantang dipuji. Egoist tumbang kah? Egoist tumbang kah? Pantang dipuji ni. Puji dikit tumbang kah? Tapi kita lihat. Ding. Uish, Benzo ya. Untuk pasukan daripada 4A dah kita lihat. Untuk pasukan 4A daripada Sri Lanka, sebab diorang pun ada reputasi yang agak bagus. Tak bukannya pasukan yang lemah-lemah juga. Diorang pun merupakan pasukan yang bagus. Tapi tak bagaimanakah mereka berhadapan dengan satu player daripada G-Nex. Tapi Ritik tembak apa? Ritik buat habis 10 je ke Ritik? Tapi itu dia, tembak kena juga guys tu Ritik. Walaupun tembak angin, tapi tembakannya kena untuk pasukan daripada Jerung Hitam. Benzo cuba untuk tembak. Sekarang ni masuk ke bahagian dalam Benzo. Terlihat tembakan dia berikan. Tur tapi tak kena. Masuk ke bahagian tepi. Mencari peluang. Dan ni dia, headshot from Venzo ya. Kita lihat macam mana ada satu squad tapi dia nak kill tu guys. Dua dah rata untuk Venzo. What a game. What a gameplay. Dan tidak 3 dah rata tapi sayang tak ada backup. Venzo 3 dah tumbang. Mana yang lain? Ada backup ke? Tim lain ke? Tim lain guys.
daripada egois. Oh, egois yang dapatkan kill guys. Egois KS guys. Bukanlah, bukan egois lah. Siapa tu? Egois lah. Egois dapat kill guys. Hasil dia masuk dapat kill dia guys. Ui, gila duk guys. Jinek dia nak hidupkan satu player, tapi sekarang ni dia kena tembak. Ui, ramainya. Lock budak egois susah nak lock. Dah tengok macam mana. Macam tu je sambil naik kereta boleh kena tembak lagi. Kita lihat bagaimana game ni final agak keras untuk pasukan Jinek Esport masih lagi ada. Ni game api percuma. Betul tu. Game api percuma. Kalau abang rasa itu nama game dia, boleh lah tu. Kayak kita orang betul lah tu. Betul. Game api percuma. Guys padu tu. Ya. Tapi git dah rata ni. Wah. Acap style. Tinggal SMG Sky saja yang ada. Kita lihat game memang betul-betul keras untuk malam ni sebab dah final Sebab dah final semua tim yang padu-padu dah berkumpul menjadi satu lah. Dah itu dia testing skill yang sebenar akan ada. Egois ni padu. Ya betul. Dia bukan yang padu. Dia pandai rotate tak? Dia ni pandai rotate. Dia ni pandai cari ruang. Macam tadi tengok di KS. Dia masuk jadi orang yang ketiga. Dia seorang-seorang Ni komando punya gameplay ke? Seorang-seorang guys. Komando guys. Komando punya gameplay. Dia pasang bot mereka ke? Kenapa dia dapat damage? Aneh ada orang dia nampak. Dia nampak dia terus masuk. Dia tak cakap banyak. Dia nampak terus masuk. Dia tengok macam mana. Satu makan dia dapatkan. Tapi ada kereta pula dah save. Dia cepat lompat. Egois. Ui. Macam mana dah tu. Egois jangan tiap-tiap jubok kat situ. Ui, nak egois. Boleh pula dia buat pepeng kat situ ya. Ini BR loh egois, bukan pepeng loh egois. Tapi tengok macam mana. Nyawa sangat-sangat low sangat dah tu. Tapi egois masih lagi santai. Dia tu akan dengan skill. Skill tu cukup meresahkan ya. Skill anak boneka tu. Skill boneka ambal labu tu memang betul-betul mengganggu tu. Skill boneka tu memang mengganggu guys. Bagaimana pasukan daripada Hulu Balang mendapatkan kill. Nasai lagi tak apa training. Nanti Min akan masuk campur guys. Okay. Tim korang Min akan masuk campur. Okay. Santai. Kita lihat untuk NACHD. Nak terbang mana bang? Nak terbang mana dia yang jatuhkan sekarang ni? Ju lagi tinggi. Ju lagi duduk tinggi. Lawan duduk siapa lagi tinggi? Gas. Tu ada lagi sebelah sana lagi tinggi tu. Tak nak duduk ke yang billboard tu? Tak pakai berikan. Tapi tu dia. Sayang tak pakai iris tu. Kita katakan iris tu penting sebenarnya. Iris penggunaan iris sangat-sangat penting untuk situasi macam ni. Tapi tu dia assist yang dia dapatkan hasil dengan knock di atas Cendawan ke? Tak tahulah di atas apa dengan knock. Tapi dia kita nampak posisi dia memang baik bahagian atas sana. Untuk pasukan daripada egois. Egois 21-01 jatuhkan. Hanya Zixi yang ada sekarang ni. Mereka berhadapan dengan siapa guys? Mereka berhadapan dengan siapa? Kita tengok mereka nak berhadapan dengan siapa tu. Mereka berhadapan dengan siapa dengan 4A ke? Tak ada Tak ada. Alamak Thor. Nyawa Thor. Thor nyawa Thor. Jangan macam tu Thor. Aduh. Gelabah sangat tu. Ada mau masuk grid. Nanti Min open. Sabar. Lepas ni Min buat konten tu guys. Hey guys, siapa kat sini? Nak masuk Jinek ni. Aku buat cerita ramai guys. Mesti aku ramai orang maki kan. Hey guys, yang mana nak masuk Jinek? Boleh PM link di bio. Kenapa macam tu guys?
Confirm FYP ya guys ya. Tapi FYP penuh dengan komen-komen makian lah. Tu je lah aku tak apa. Tapi korang nak FYP kan? Buat macam tu. Okay, buat macam tu guys. Confirm ramai doh. Serius. SMG sekali aku pula comel kan buat suruh macam tu. Wish. Ramai lah tu yang tergoda. Tapi Git jatuhkan sekarang ni Git. Cuba nak duduk karakan ni tapi dia jatuhkan sekarang ni Git. Tak mampu nak selesaikan misi yang dia perlu tanggung. Tapi ada lagi pula orang naik kereta depan sana. Sky, ramai depan sana. Ada pula HB dekat sini. HB dah tempah slot je tu guys. Tu kalau dia masuk. Tapi rasanya boleh ni. Boleh ni untuk SMG Sky masuk. Daripada dia tunggu kat situ lagi lama, lagi berbahaya, lagi berisiko. Tapi untuk 4A Ritik, dia cuba untuk revive dekat sini. Berjaya ke? Dia nak juga cari key. Padahal dia boleh je revive dulu. Revive dulu lah Ritik. Lah, mungkin dia tak ada coin. Sayang sekali. Dia dah berada di lokasi. Tapi dia dah tembakan daripada Winchester. Level max. Sakit betul dia. Sakit betul. Damage apa tu boleh kena headshot tu. Tapi tak. Tapi Rise dimasukkan sekarang ni. Tapi bagaimana Chrono menghalang peluru-peluru daripada Ritik untuk tembus masuk. Dan Ritik saja tersisa sekarang ni. Tapi backup daripada timnya telah datang dan masuk ke dalam. Tembakan daripada dia cuba untuk draw. Tapi Alip mendapatkan kill dengan Dragon yang digunakan olehnya. Tak berdaya Ritik untuk bertahan. Dan Sri Lanka pulang di tangga yang ketiga. Kita lihat sekarang ni yang tersisa di tangga yang keempat. Ada 3 lagi tim tersisa untuk pasukan daripada Hulu Balang. Kita ada pasukan daripada JH, daripada Jerung Hitam. Dan Egoist sudah pasti. Egoist ini keras ya. Tadi kita nampak tadi Egoist kena pantai guys. Tapi late game dia orang datang. Dia orang comeback guys. Comeback is real. It's real ya. Ziki dia kena tembakan. Dia terus rotate termasuk mencari tempat yang lebih aman. Dia orang cuba untuk push enemy untuk tidak masuk ke dalam zone. Tapi Ainif untuk pasukan daripada Jerung Hitam, macam mana dia cuba untuk bertahan di bahagian atas ini. Dan step move digunakan tapi tak berguna di hadapan buat pasukan Egoist. Step move ke apa, mood ke tak boleh. Ini pasukan Egoist mengganas sekali. Tapi Ju ada pasukan lain. Bukan, itu pasukan HB yang masuk guys. Pasukan HB yang masuk. Dan kita nampak bagaimana bot mereka sangat-sangat mengganggu. Kena damage sedikit demi sedikit. Tapi sekurang-kurangnya mereka bertahan dengan adanya tapi headshot daripada pasukan Egoist. Mereka dah tempah safe zone. Egoist cuba untuk mengamankan safe zone untuk mendapatkan kemenangan. Ataupun mereka cuba untuk mendapatkan CH terlebih dahulu. Bagaimana untuk pasukan daripada Egoist sekarang ni. Terkena skill itu lagi. Skill boneka tu lagi. Itu lagi ya. Lagi dah lagi. Tak ada skill lain. Skill itu je orang pakai untuk tanda musuh sebenarnya. Tapi Ju, bagaimana sniper yang digunakan sekarang ni begitu baik sekali. Tapi sayang glue wall yang digunakan oleh pasukan daripada Jerung Hitam tidak mampu untuk AWM. Senjata yang tak tembus. Kita lihat apakah Egoist mampu membuat 4 kali buyar. Wow. Dan ni dia buat apa beri tegak? Beri apa? Dia buat apa? Dia buat apa kat situ? Tapi sezon milik pasukan Egoist ni. Dekat atas rumah lagi. Macam mana dia orang pilih posisi tu yang tepat, menyebabkan pasukan Egoist berkelebihan sekarang ni. Pasukan HB pun dah tak ada. Tengah 2 lagi player untuk pasukan daripada Jerung Hitam. Macam mana sekarang ni? Tapi Sezon juga berpihak kepada mereka dengan adanya Cortana. Mereka boleh bertahan. Tapi sayang Sezon bergerak. Sezon bergerak di depan sana. Bot mereka juga digunakan oleh pasukan daripada Egoist sekarang ni. Nak tak nak Egoist perlu masuk ke depan sana, perlu berhadapan dengan pasukan JH. Tapi mereka daripada siapa tu? Dah kena masuk guys. Dia orang tak masuk. Dah kena berhadapan dengan JH ni. JH 3 lawan 1. 3 lawan 2. Kita lihat untuk Ziki
Masuk ke depan. Dengan adanya bot maker, dia orang tak boleh keluar. Kalau keluar kena damage. Tapi itu dia free gunakan sekarang ni. Dia tu tembakan diberikan. Dan itu dia rata dengan begitu mudah. Tak mengambil masa lama. Dan itu dia ya. Buat pasukan egois 4 kali berturut-turut. Dan itu dia. Di game yang keempat masih berpihak buat pasukan egois. Wow, what an amazing team. Egois mendominasi di Nextera. Gila guys. Yeay, takutnya tim ini. GG ya. GG Gaming guys. Egois sapu rata bos. Pada dah Cina nombor 6. Tak apa, try lagi. Kita cuba untuk kembangkan ya. Untuk Jinet santai ya. Paling-paling kita ambil player egois je senang. Boleh egois. Aduh. Tapi apa itu? Lock. Kita ambil player egois. Buat masuk Jinek. Aduh. Tapi kita tengok macam mana. Untuk egois memang betul-betul mendominasi 7 kill. Kau tengok seorang-seorang pun 7 kill guys. Masing-masing main peranan. Macam mana mereka cari kill kat sini ya. 4 kill untuk egois 2101. Untuk Thor JR, untuk Ziki, dan juga kita ada Skyju 7 dengan 5 kill. Tak payah nak kira, aku tahu siapa menang. Singkat saja, tak payah kira. Kita dah tahu siapa menang. Egois guys. Siapa kat sini setuju guys? Kalau aku tak kira, memang egois menang guys. Ya duk. Egois sapu rata guys. Singkat saja guys, tak payah kira. Dah tahu dah egois menang. Kau tak nampak ke? Egois guys. Tak sepadan tu guys. Bukan lawan sepadan tu guys. Aduh lah. Tapi tanahlah untuk pasukan egois memang diorang betul-betul tim yang kuat. Diorang betul-betul tim yang hebat. Ya egois ya. Tapi kalau tak ada orang-orang yang nak sponsor masuk-masuk Jinet pun boleh juga. Ada seram lah tengok line up team siapa. Okay, 118 total. Gila ya. Tapi ini Thor kecil-kecilan. Okay, tunggu lama-lama sikit. Mungkin ada team yang orang kata sepadan lah dengan skill daripada egois guys. Akan ada guys. Okay, akan ada yang lebih atas daripada egois dan lebih atas lagi. Begitu boy. Dan tunggu saja masanya guys. Okay, kita akan lanjutkan. Mungkin tengok kalau Ratu dia nak buat kan. Tapi dia buat FT guys, bukan yang pre. Tak tahu lah, tengok dia lah kalau dia nak. Okay, nice. Okay, korang nak claim apa? RM ke DM? RM lah kan, mesti RM dah. 25 tau. 25 ya. Min bagi QR dekat manager ya. Min tak bagi dekat orang lain. Min bagi kat manager. So korang kena cari manager. Okay, so korang kena cari manager korang guys. Penting yang dekat Jinet kita lebih utamakan manager guys. Yang anak buah diam. Yang anak buah diam. Kita terus bagi ya.
Nanti replay ni akan letak dekat YT ya untuk final ni, okey? Min akan letak dekat YT. Apa pasal duit aku kurang ni? Ni mesti ada apa-apa yang auto pay ni. Aduh. Kok kurang banyak dah tu kurangnya? Ai. Sekejap aku nak check sekejap. Kurang apa ni? Okay. Saya belajar nak senang lah. Kenapa duit guna duit habis? Kenapa tak bagi tahu? Kerana baju anak. Itulah je lah. Bye guys. Tak, mana ada baju anak RM25? Menipu je. Mahal guys baju anak. RM40 guys. Macam baju orang besar. Sebab baju dia limited. Okay dah. Kita letak replay dekat live lah. Dekat YT ya. Nama YT dia Official Gnet. Korang search je akan naik. Sebab akan naik lah. Okay. Search je. Okay. So sampai tu saja untuk hari ni. So bye bye.